menjadi tuan rumah AM. Ini adalah... AM? AM tu apa? Konsert ke? AM tu... Jom tengok video ni. Malaysia selaku pengerusi ASEAN sekali lagi mencuri tumpuan apabila menjadi tuan rumah Mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-57 atau AEM 57 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan. Acara berprestij ini berlangsung di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia MITEK Kuala Lumpur dari 22 hingga 26 September, menghimpunkan menteri-menteri ekonomi dari 10 negara anggota ASEAN serta rakan dagang utama dunia. AEM ke-57 dipengerusikan oleh Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz. Mesyuarat ini penting untuk memuktamadkan agenda besar dari 18 keberhasilan utama ekonomi PED hinggalah kepada rangka Pelan Strategik Komuniti Ekonomi ASEAN 2026-2030 yang bakal mengemudi masa depan ekonomi rantau. Turut berlangsung mesyuarat perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP yang membincangkan hala tuju perjanjian perdagangan terbesar dunia serta rundingan dengan wakil perdagangan Amerika Syarikat Jamieson Greer mengenai isu tarif dan akses pasaran. Lebih 20 mesyuarat dan program sampingan dijangka melibatkan lebih 500 delegasi menjadikan Kuala Lumpur medan rundingan ekonomi paling sibuk di rantau ini. Dalam dunia penuh cabaran dari ketegangan geopolitik, gangguan rantai yang bekalan hinggalah perubahan iklim, AEM ke-57 jadi platform penting untuk ASEAN memperkukuhkan kesepaduan, mengangkat daya saing dan menarik pelaburan berkualiti tinggi. Jangan lupa ikuti berita terkini mengenai AEM. Ikuti bernama Media Rasmi ASEAN yang akan membawakan liputan secara penuh dan eksklusif dari Kuala Lumpur. Stay tuned!